Ingat nisbah dia macam mana Cik Ila? Satu pepak. Ataupun 40 gram, lepas tu 40 gram. Ni 60, B 40. Kita tuang dalam botol ni nak suruh dia nampak, kita nampak, awak nampak dia naik dia. awak nak tengok proses pengembangan dia. Naik lagi. Nampak tadi kita letak bawah tu je lah. Ekor. Sikit je sebenarnya tadi. Dia boleh hasilkan berapa kali ganda kita tak nak tengok. Ya, benda segitu je. Lebih pada 5 dah. 5 kali ganda dah lebih Kalau dah. pakai PU yang dah siap dalam botol boleh ke? Boleh tapi dia tak power. Bila kita buat macam ni dia solid, dia pergi mana-mana ruang dia akan isi, ruang-ruang kosong tu dia isi. Ni dia tak betul-betul kering Dia tak betul-betul kering. Cincin tak apa tadi tak? Dah hampir 10 kali ganda. 9 ataupun 10 kali ganda. Dia ringang je. Apa? Ya. Sama berat dengan botol tadi. Sebab tu orang letak dalam buk. Sebab dia ringang, kelebihan dia ringang. Tapi saya awak ingat dia serak air. Okey, dia serak air. Kita tak sarankan letak bawah latar. Kalau nak buat benda, kalau kita buat tempat tu jangan ada risiko ada air lalu ataupun risiko bocor. Sebab kita buat macam kita buat kat belakang nampak? Sebab tu kita buat ekor ni tidak ada. Kalau kita tempat yang ada risiko air lalu ataupun risiko bocor. Ni kalau kata berlaku apa-apa kebocoran pun, just kita tukar yang ni je. Kita beli je sekilo lagi 600 gram. Tapi kalau awak beli satu set dia akan bagi dia sebuah macam tu dah. Ya, dia bagi Dia sebuah dah cukup-cukup. Dia sebuah dia dah bagi dah cukup-cukup. Mana